Apa juga senjata yang menggunakan kayu ataupun benda yang bulat, walaupun yang pas segi. Kita dah masuk fasa ke-6 kapi ni. Kalau yang keluar ni adalah baru fasa pertama. Fasa pertama. Kapi dia ada kapi helang, kapi naga, kapi harimau. Bentuk dia memang berbeza. Tapi asas mainan sama. Dia berpandu pula 5 layangan dan 5 elakan tanpa layangan. Yang itu penting. Semua pengamal kapi, dia kena menguasai yang ni. Asas 5 layangan dengan 5 elakan tanpa layangan. Kalau dia boleh menguasai yang ni, senang. Yang lain tu, kita idea saja. Peringkat-peringkat mainan ya. Ataupun peringkat-peringkat tempur dia. Dia tempur dia dekat lah. Kalau dia dalam persilatan dia amat sesuai. Pasal dalam persilatan dia dah gerak, dia dah geri, dia dah tempat tinggal, dia dah sulap, dia dah tepung, dia dah dekat. Orang dah curi mencuri, sulap menyulap. Dalam kapi, semua gerakan-gerakan ni kita boleh sulap dengan menggunakan kapi. Dia satu benda yang unik lah. Tapi kita belajar lah. Dan baru kita nampak. Tapi memang mana-mana persilatan juga dia boleh adapt sebagai senjata dalam persilatan dia.